Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Qurrata Ain binti Ayub, wartawan TV PSS SMK Sultan Ibrahim I akan membawa liputan sempena Majlis Watikah Pelantikan Pemimpin Murid 2026 dan peluncuran program Good Attendance Matter V2.0 yang dirasmikan oleh ASP Atrium Anak Lelaki AK Long. Akhirnya majlis kita pada pagi ini diharapkan pemimpin muda dapat memikul tanggungjawab dalam memacu keseimbangan sekolah. Saya Nurul Izzati dari TV PSS SMK Sultan Ibrahim I melaporkan berita sekolah. Terima kasih.